simpan emas ni bukan sebab suka, tapi sebab perlu. Salah faham masyarakat adalah emas ini adalah minat kaum wanita. Sebenarnya emas ini bukan untuk orang yang minat emas sahaja. Emas ini adalah alat kewangan. Setiap orang perlukan emas sebab emas lindungi nilai duit kita. Duit kita hari ini nilai dia makin turun setiap tahun. Barang makin mahal tapi gaji naik perlahan. Orang yang tak ada simpanan emas, bila ekonomi tidak stabil, duit simpanan susut, mereka terpaksa jual aset lain. Sehingga ada yang buat hutang kecemasan. Jadi emas ni berfungsi macam payung. Kita tak guna setiap hari, tapi bila hujan atau dalam erti kata lain ekonomi turun, emaslah yang akan selamatkan kita. Jadi sebenarnya sekarang ni emas sudah tidak sinonim dengan kaum wanita sahaja. Bagi kaum lelaki yang merupakan ketua kewangan keluarga, wajib untuk adakan simpanan emas. Sebab kalau ekonomi jatuh, lelakilah yang paling awal kena fikir solusi. Dan hari ni di Public Gold, semua orang dah boleh simpan emas serendah RM100. Tak perlu tunggu kaya pun. Jadi bagi tuan-puan yang belum ada akaun GAP, boleh rujuk pin video di profil ataupun boleh isi beg biru sekarang, okey?